OT tambah duit dan juga tambah beban. Bayangkan ada cara lain nak buat duit tanpa tambah beban. Saya pernah dalam situasi di mana saya ingat gaji saya yang OT banyak tu akan cukup sampai hujung bulan, tapi sebenarnya cukup-cukup je. Kadang-kadang dia tak cukup dan terpaksa buat keluar simpanan emergency. Dekat situ saya macam terfikir macam mana kita nak buat income tanpa ganggu kita punya kerja ni. Kita tak ada masa, kerja OT ni makan masa. Ada yang dipaksa OT, ada yang terpaksa cover orang. Okey, masa tak ada, balik kerja memang dah penat. Ada yang naik van lagi lah penat. Dekat situlah saya nampak satu masalah. Macam mana kita nak tambah income? Takkan dengan nak duit lebih kita kena spend masa banyak, kena korbankan kesihatan, kena korbankan kita punya badan. Mungkin buat masa ni boleh tahan. Lama kelamaan kita memang dah tak larat dah buat benda ni. Kita dah tua, okey? Kita bukan makin tua, manusia memang dah habis prime dah. Balik kerja, kalau cuti pun buat tidur je sebab badan dah letih. So dekat situ saya mula sedar, selagi saya tukar masa untuk dijadikan sebagai duit, so saya sampai bila-bila akan penat. Dengan cara ni dia akan ada limit tau. Ini yang namanya pendapatan yang linear. Kena buat baru dapat. Lepas tu saya dapat idea di mana kita boleh buat duit secara online tanpa kacau kerja hakiki, sebab benda ni boleh automation. Kita boleh jual barang orang lain tanpa buat kalau modal, tak ada risiko. Tapi kita kena konsisten, itu sahaja. Dan trik konsisten tu ada cara dia. Saya tahu macam mana nak buat, sebab tu saya nak share. Dan mentaliti nak video cantik, nak video estetik, cinematic, abaikan. Benda tu abaikan, memang orang tak layan pun sebenarnya. Sepasang ada orang yang berjaya ubah hidup dia dengan konten, dengan video bodoh je, dan video tu tak cantik pun, tapi dia boleh buat duit. Kita takkan tak boleh nak tiru kan, tapi kita buatlah benda yang baik, positif tanpa negatif. Benda ni tak perlu complicated kan, kita mula dengan simple lah. Untuk nak buat duit, mula dengan benda yang simple. Disebabkan OT memerlukan tenaga, di sinilah saya wujudkan satu sistem macam mana nak buat konten di bawah 30 minit tanpa rasa penat, tanpa ganggu kita punya masa, dan cukup 30 minit untuk hasilkan video. Buat banyak-banyak tapi boleh siapkan dengan cepat. So dekat sini, siapa berminat nak belajar nak buat konten dan nak tambah pendapatan sampingan, dan satu hari jangan risau, konten ni dia akan jadi aset. Kena pandai jaga, kena pandai tunai pula, kena pandai menuai macam padi. Okey, membina. Benda ni perlu membina selama 6 bulan. Dia bukan skin cepat kaya, kena usaha dan konsisten. Dan siapa berminat nak belajar boleh dapatkan kelas tu dekat bio. Mula dulu baru tahu. Jangan lambat, sampai cepat dia akan dapat.